gila. Bapak laju. Dalam video kali ni, aku dan kawan-kawan akan main ATV. Sumpah, seronok gila nak mati. Tapi sebelum tu, jom kita patah balik daripada awal sebelum semua ni jadi. Aku nak pergi Paguh ni takkan nak pergi seorang-seorang. Bosan lah. Tak padan. Lama dulu tak buat vlog sama. Sekarang ni aku excited gila sebab memang dah lama weh tak buat vlog dengan Keku. Lepas tu aktiviti ni memang gempak. Hai korang. Lama tu tak jumpa. Baik. Korang perasan apa lain kat Muiz? Dia makin handsome kan sebab kurus. Ayah boleh steady bro. Kau ada ambil barang ke? Ha? Ada? Nak tahu tak barang aku ambil? Ini untuk korang lah. Siapa yang nak kurus, kau kena ambil barang ni. Nak tahu barang apa? Barang yang lepas jangan dikenang. Barang yang lepas jangan dikenang lah. Abang, saya nak pergi ni. Alah-alah tumpang toilet lah. First kali mestilah nak kena beli air dulu. Duduk lama-lama dalam kereta takkan nak melepet tengok muka member je. Morning. Kita beli snack. Air. Wih, ada murah lagi lah kak? Ni paling murah. Okey. Asal aku tanya tu, buat malu maruah aku. Okey lah, ni RM3 kan? Aduh. Korang nak tahu cerita sedih tak? Tadi dia pengen bagi kad dia kan untuk bayar. Tak boleh. Lepas tu kena guna duit I kau. Oh, decline ke? Kan? Rezeki I lah tu. Tak, ni telur betul. Biasa nasi goreng. Dah boleh berkelang ni. Masih ya? Gerak dulu. Wih. So sekarang menu dia minum sekali dengan sarapan makan apa semua ni. Kalau ada telur Hati-hati. biasanya special. Ni mi betul ke? Ni mi betul dulu. You babi dia bagi garfu siap. Indomie, ha? Garfu kan? Gafu lah. Ya bodoh dia bagi Ini garfu. bukan agenda Yahudi ah. Bukan ah. Boleh dapat 4 je. Bapak dia. Kita beli 6 dia bagi 4 je. Kau agak sikit Ilai. Takkan ni pun nak gedeng. Bapak takkan ni pun tinted tu. Orang bayar bukan tak bayar. Mana telur tadi tu? Dah hilang tu. Scam tu. Ni kot. Jatuh dari bawah. Jatuh bawah tu. Yang ni lain. Telur satu bawah. Ni makan telur dia ke? Ha? Ni makan telur dia ke? Tak makan. Dia tak makan, dia dah ada. Pakai Dapat bismillahirrahmanirrahim. 4 Rasa dia macam tertarik je. Benda dah takkan delay buat kok tu. Rasa dia macam cincau. Yang buat gempaknya sebab telur tadi lah. Sebab susah kot nak dapatkan telur yang betul-betul baru menetas punya terus ambil. Saiz dia memang kecil. Fenomena. Aku rasa benda ni akan menjadi fenomena. Tinted lah. Memang benda ni tinted edition lah. Limited. Aku daripada tadi aku nak faham tinted. Okay, memandangkan semua tengah chill-chill kan. Kita nak menuju ke Paguh ni. Aku ada soalan. Bukan soalan, teka-teki. Mungkin lari teki-teki. Bahaya tu. Okay, teka-teki di sini. Banyak-banyak buah. Buah apa yang nak eja dia ada 5 huruf U? 5 huruf dulu kan? Ha. Watermelon. Asal lah. W tu dah W. M tu kalau terbalikkan jadi U kak. Fuck. Limau. Alamak, dia tahu pula betul. Betul. Asal. 5 U. Ni Ada teka-teki teka-teki. lah. Ha. Paling gempak lah. Apakah? Dia tak besar. Dan dia tak kecil. Limau sederhana. Salah. Itu benda apa? Ha? Tu apa? Apakah? Kau kena teka lah. Mi apa yang tak besar tak kecil? Mi tilas tadi. Salah. Tadi dah bagi jawapan apa? Mi. Bukan. Mi lakna. Salah. Mi kari? Salah. Bagi clue. Tak ada clue bodoh. Senang sangat. Kalau ada clue senang. Ajak Ajak. jawapan. Medium. Ya, betul. Medium. Oh, genius weh. Tak penat ke dia? Mana? Mai tak on pun tak dengar pun dia cakap. Nak cuba kata ya, Mui. Aku tak pandai. Habis jatuh mampus tu. Tak apa. Oh shit. Kita dah sampai ke tempat ATV. Ganas. Oh, yelah. Mana otik channel aku tu? Ha? Aku bawa. Tu. Dah sampai tempat orang tu, kita salam dulu otai-otai kat sini. Ni kawan saya daripada KL. Dia YouTuber. Member aku cakap ATV ada manual dengan auto. Kau nak mana? Bagi aku.
ni auto tau. Dia tak ada kelas. Ni brake belakang. And neutral, reverse. Gear racing kan? Bukan gear racing kan? Kalau tahu gear racing. Bapak semat. Mate. Safety. Depan. Ada kelas tak? Wah, ni besar gila. Lagi besar dia aku sekarang tu. Kena ambil lesen B full. 500cc season. 500. Dengan DB full lah. Kita tak boleh. Ni B full. So kita akan test drive dulu. Biasakan dulu, sekejap lagi kita bawa masuk track. Ada lawan ke bos? Oh shit, not good. Gajah. Hey, rem. Rem. Lawan ke bos? Seronok gila. Seronok gila nak mati. Seronok gila. Baru try. Baru test drive dalam sini. Tak tahu lah, kita orang sekejap lagi kita nak berenang dalam lumpur. Jom. So sekarang ni kita tengah buat team untuk perlumbaan. Sebab ramai orang kan, jadi kita kena asingkan kepada 4 kumpulan. Lepas tu kita lumba sama-sama. Awesome. Okay. Ini memang kakak memang lencun. Habis korang punya kereta ni. Tadi duduk memang seat kotor. Kali ni dia bukan dengan seorang-seorang tau. Dia ada team. Maksudnya kita pas. Aku akan team dengan Amar dengan Koyum. Ni fighter gua bro. Lu tengok je lagi. Kita team Adan. Apa nama team kita? Kami tak ramai. Kami tak ramai gang. Nama team. Tiba-tiba aku diarahkan untuk naik ATV manual. Aduh, ni dah lah first time. Bedal je lah. Ayo Dade! Ayo Dade! Ayo Dade! Laju gila! Bapak laju! Sekarang ni kepeng nombor 2. Tim aku nombor 3. Koyum potong dia Koyum! Potong dia Koyum! Sekarang berada nombor 1. Sekarang Koyum dah potong kepeng. Kepeng nombor 3. Koyum nombor 2. Baiklah Kepeng. Baik laju lagi. Mantap Koyum! Sekarang ni kepeng dalam kedudukan nombor 3. Sekarang tukar rider. Ni rider profesional kita. Aduh. Man down. Alah, mati pula. Dan ini Mak Dan. Sama lah macam aku. Beban dalam team. Alamak, Muin sangkut. Tunda TV. Aduh, down lah. Macam mana Anas? So ni ada Pomen ATV datang untuk repair. Okay, ni kelab ATV Pago ATV paling Pago. Baju Johor ni. Tapi memang Johor kan. Memang Johor. Muiz pun ajak aku naik dengan dia. Allahuakbar. Apa Muiz? Tak apa bodoh tak apa. Oi, turun. Turun dah. Tak apa bodoh Muiz. Mati lagi. Oi! Tolong lah, woi! Itulah buas sangat. Ni macam mana? Kita nak tunda lagi Petronas lah? Petronas lah, minyak ni. Petronas lah, woi. Boleh. Naik. Let's go. Ya.
So good morning guys. So hari ni day 2. Rumah yang kita orang menetap ni, dekat belakang dia ada ladang getah tau. Luas bai. So pagi ni aku nak pergi jalan kat situ jap. Wow. You, hati-hati lah you dah lah pregnant. Sebab nanti baby kita tergoncang. Dah nampak? Siap tu awal-awal dah kena. bunuh dia. Kesian dia. Baru ni isap darah. Kau tengok Muiz. Macam orang kampung tau. Macam orang kampung sini. Wih. Kena tu. Kena tu. Baik tu. Woi, kau ajar punya nyamuk. Oh, ni Faris. Oh! Lagi. Guys, aku ni Spiderman ke sebenarnya? Ada belang-belang. Belang-belang. Bahaya kan belang-belang. Denggi kan. Tak apa, biar belang-belang nyamuk tak apa. Jangan lelaki hidung belang. Kita orang terjumpa dengan seorang uncle yang masih menelan getah kat sini. Sekarang getah sekilo berapa uncle dia kilang dah? 235 sen. 2 lebih baru. Makin murah ke makin mahal uncle? Bulat sangat lah. Oh ya, RM2 lebih 1 kilo. Turun sampai mahampun. Tengok. Oh, dia turun tu. Tahu dia turun. Dia turun baik punya ke. Ada lawa uncle ni. Seni ada. Yang dah keras tu jual lah. You tak payah lah. Itu tak loncat apa you nak angkat, you nak dedah tu. Angkat you, ayah angkat you. You nak angkat macam mana? Tak boleh you nak angkat. Ayah angkat macam ni lah, macam ni. Baik. Mana boleh you mengandung lah. You mengandung lah, dengar lah cakap I. Mengandung lah. Tapi masa kau jatuh dalam ni siapa lagi teruk? Tak jatuh, you yakin ke tak ngai? Yakin. Okay, angkat sini. Memang tak yakin. Angkat sini. Dekat. Memang tak yakin. Nanti kita jatuh kat situ orang. Jom. Sabarlah, you practice dulu lah. Praktis macam mana? Mana tahu you nak pergi macam mana? Tak, I tak payah praktis. Oh my god, yakin ke? Sumpah. 1, 2, 3. Okay. Baby, takutlah baby. Baby. Bismillahirrahmanirrahim. Baby, sumpah baby. Okay, 1, 2. Sayang, I takut ya. Jangan. Baby. Tak apa, I selamatkan you. Jalan. Jalan cepat, lepaskan diri. Pergi dalam tu. Satu tipu aku hilang. Mana tu? Mana tu? Tipu tadi. Tipu tadi dah tertimbus tu. Dalam gila. Oh, situ Situlah. Silap. Masalahnya, dia pijak tempat lain. Dia cari tempat lain, tengok aku dah jumpa. Senang dia nampak. Yelah, situlah. Tengok cerita kat anak kau. Ayah dulu selamat kau mak kau tau. Sungai besar ni ayah pergi langkah. Besar ni ayah langkah sungai. Papa ni. Tengok tu. Waktu ni, Papa selamatkan Mami tau. Nak sembang sungai. Betul? Masa ni, Felisa dalam perut je tau. Sekarang dah keluar dah. Betul dah besar ni dah. Baby Fim pun dah keluar juga dah. Muiz, aku dah cerita dah kat anak aku. Sisa masuk. Yang pirat mami yang pulang kayang. Tapi dia keluar dah sekarang. Tengok, tadi dah. Mesti dah keluar. They run when they hear that the ting goes bang. Bang, do my ones, I'll do a gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the ting goes bang. Jangan lupa subscribe and turn on notification bell. Like sekali. Okay? Bang.